Hari ni kita ada Corolla Altis. Problem dia masuk gear sentak. Okey, jom kita check apa yang problem. Yang pertama, kita start. Kenapa korang jet sangat? Ini pun tak safety. Kita masuk D. Satu leaking kat sini. Dia punya sentak. Sebab apa? Minyak dalam gearbox ni mungkin dah kurang. Okey, ni bocor. Ni kena buka, ni kena rong gearbox. Autometer tukar. Flushing balik, tapi minyak ada kena tengok. Okey, itu ya problem sentak. Bukan gearbox problem, sebab minyak kurang. Yang lain, yang ni dah sharp, kita akan buka servis balik. Sebalikkan kita cover balik. Sebab border tak bunyi, kiri kanan, ni koyak. Ni koko koyak, kita buat kiri kanan. Okey dah, kita tengok kenapa. Kenapa minyak tak ada? Selalu kena tipu dengan kereta yang terbaru sekarang. Nampak? Minyak hitam. Dah habis dah minyak. Korang nak cari kereta, korang kena cari kereta Toyota Corolla Altis 1.8. Dia tak pakai minyak gearbox. Nampak? Kereta boleh gerak. Okey? All of you, otomatis jaga kereta, jaga keselamatan. Dah.